Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Intan Isyirah binti Muhammad Murad, berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Temenggung. Kod sekolah saya ialah AEA 4083. Dalam video ini saya amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang telah saya baca yang berjudul Ranjau Sepanjang Jalan. Di dalam novel ini terdapat banyak isi yang menarik. Jadi, mari kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya sastrawan negara yang bernama Syanul Ahmad. Ia diterbitkan pada tahun 1966 oleh penerbitan Apas Bandung, Melaka. Buku yang menarik ini mempunyai 272 halaman yang bercetak dan terdapat 16 bab yang mengisahkan mengenai keperitan seorang petani kecil yang menjadi mangsa kepada penguasa. Tema utama yang terdapat dalam novel yang menarik perhatian saya ini adalah kemiskinan iaitu perjuangan, kesusahan dan penderitaan hidup petani-petani Melayu dalam menghadapi bencana alam. Jalan cerita dalam novel ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang seorang petani kecil menjadi mangsa kepada penguasa, seperti ketua kampung yang bersikap pentingkan diri dan telah berkira dengan anak-anak buah seperti Lahuma dan Jiha. Keluarga Lahuma dan Jiha mempunyai 7 orang anak, iaitu Senah, Milah, Jenab, Semit, Liah, Leba dan Kia. Kehidupan keluarga ini amatlah menderita. Namun, Lahuma begitu komited terhadap pekerjaannya mengusahakan sawah padi seluas 14 relung. Tetapi, Lahuma terlalu berpegang pada adat dan menolak kaedah pertanian moden. Pada suatu hari, ketika Lahuma sedang membajak, Lahuma terpijak duri libung yang menambah keperitan kepada keluarga yang besar ini. Apabila ia melarat kesakitan itu ke seluruh tubuhnya, lalu dia meninggal dunia. Tinggallah Jiha sebagai ibu tunggal menggalas tanggungjawab membesarkan anak-anak mereka di samping mengusahakan sawah padi demi mencari sesuap nasi setiap hari. Akibat penderitaan yang melampau itu, ibu Jiha telah dilanda kurang siuman, dia terlalu tertekan dan mula merayau keliling kampung. Sehinggalah pada suatu hari dia ke rumah Tok Buhlu dengan berkelakuan tidak sopan. Akibat itu menyebabkan dia dikurung di rumahnya dalam sebuah kurungan sebelum dihantar ke rumah sakit jiwa di Tanjung Rambutan oleh Tok Buhlu sendiri agar dia kembali sembuh. Tinggallah Sanah yang berusia 16 tahun menggalas tanggungjawab baharu membesarkan adik-adiknya sambil mengusahakan sawah padi mereka. Bermacam-macam ujian juga dihadapi oleh Senah dan adik-adik, tetapi dia berjaya mengatasinya. Sebagai contoh, seperti burung tiak yang menyerang sawah padi mereka pada waktu malam. Dan Senah berjaya menyelamatkan padinya dari ketam-ketam yang ingin merosakkan padi mereka. Akhirnya, Jiha pulang ke rumah. Senah mengharapkan kepulangan ibunya itu dalam keadaan sihat sepenuhnya, tetapi amat malang sekali. Jiha masih belum sembuh. Pengajaran yang dapat diambil daripada buku ini ialah sifat reda dengan ketentuan qada dan qadar dapat dilihat dalam diri Lahuma dan Jiha kerana mereka percaya bahawa ajal maut serta rezeki kesemuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak pernah kesal dengan kekurangan yang mereka alami. Walaupun sekali, mereka hanya reda dengan ketentuannya agar lebih hidup tenang dan harmoni. Kepercayaan ini sememangnya terkandung dalam bidang falsafah logik, sememangnya kepercayaan sesuatu pemikiran yang rasional yang ingin diketengahkan oleh penulis. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.